Saya ada bajet RM21,000. Saya tak tahu nak pilih sama ada 2 keping 5 dinar ataupun sekeping 10 dinar. Nak tahu mana yang bagus dan menguntungkan? Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, save dan share. Di tangan saya ini adalah 5 dinar yang beratnya 21.25 gram. Ini pula adalah 10 dinar yang beratnya 42.5 gram. Kedua-dua emas ini adalah emas berketulinan 999.9 keluaran public gold. Tak ada pilihan untuk memilih dinar yang besar atau kecil bergantung kepada keperluan kita. So kalau anda ingin maksimumkan keuntungan, dinar yang lebih besar memberikan lebih banyak keuntungan sebab kadar spread untuk 10 dinar jauh lebih rendah berbanding dengan kadar spread bagi 5 dinar. Di public gold, kadar spread yang dikenakan adalah 6 ke 9%. Pastikan anda pilih gold bar atau dinar yang lebih besar nilai dia. Kalau anda ingin pergi umrah yang mana kosnya adalah sekitar RM10,000, yang terbaik untuk anda adalah 5 dinar supaya anda boleh jual secara terus. Kalau anda jual 10 dinar, anda akan ada wang lebihan yang besar kemungkinan duit lebih tersebut akan dihabiskan begitu saja. Untuk simpan emas, berbalik kepada tujuan anda sama ada nak maksimumkan keuntungan atau cukupkan bagi tujuan yang tertentu. Dah bersedia untuk alihkan RM21,000 ke dalam bentuk dinar? Boleh isi borang atau rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk bermula. Saya akan hubungi anda dan guide anda sehingga anda mempunyai dinar di tangan. Boleh follow.